Ada yang tanya saya, Cik Rojana, macam mana nak daftarkan akaun Mascap Junior anak saya? Kalau tuan-tuan nak tahu, kena tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Untuk ibu bapa, mudah sahaja. Anda hanya perlu klik kat link di bio saya. Untuk akaun Mascap, tuan-tuan hanya beli emas secara auto debit, di mana setiap bulan Public Gold akan buat pemudahan duit dari akaun bank secara automatik dan kemudian ia akan ditukarkan dalam bentuk emas di akaun Mascap. Minimal pembelian emas auto debit ini adalah serendah RM100. Tetapi bermula 16 September 2024 tahun lalu, tuan-tuan dah boleh buat auto debit serendah RM50 untuk akaun Mascap Junior sahaja. Ini adalah salah satu Public Gold bantu memudahkan ibu bapa untuk menyimpan emas ke dalam akaun Mascap anak-anak mereka dengan nilai yang sangat minimal. Dan dalam masa yang sama, tuan-puan dapat memupuk tabiat menyimpan emas setiap bulan secara automatik. Setahu-tahu je, akaun Mascap dah capai 100 gram emas dalam masa beberapa tahun. Jadi tuan-puan yang belum lagi bermula dan ibu bapa yang belum lagi buka akaun Mascap Junior ataupun masih lagi ada duit raya, boleh alihkan sekarang. Siapa nak saya bantu, boleh terus klik ni bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jangan lupa tuan-puan teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu keuangan dan emas.